Murnilah yang anda rasa boleh menjalankan tanggungjawab dengan baik. Bukan, saya nak tanya awak satu Azika. Pengucapan awak kan kena buat Okey, saya nak tanya. Pemimpin beradab, pengikut setia. Tolong bagi saya hujah tentang apa yang saya cakap. Saya ulang semula. Pemimpin beradab, pengikut setia. Tolong ulaskan apa maksud yang saya ulang. Bagi saya, kalau seseorang pemimpin itu beradab, pemimpin akan mengikut tingkatan pemimpin. Jadi, semua yang ada di pemimpin itu mesti beradab. Sebab pemimpin ini sebagai contoh pada semua orang lagi. Jadi, Okey, solat dan tanggungan penting untuk diamalkan bagi setiap pemimpin. Tolong ulaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisha Kaisara binti Muhammad Rusmi dari Tingkatan Kalayuni. Manifesto saya yang pertama ialah saya akan membantu para warga dalam mengatasi isu atau masalah solat jalan jauh. Seterusnya yang kedua, saya akan memastikan yang para asrama wali turun jaminan pada waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir sekali ialah saya akan membantu para warga dalam melakukan aksi rumah dengan para asrama wali. Seterusnya saya akan membahas berkaitan kenyataan yang diberikan oleh Encik Yusuf. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang baik Tuhan mereka dan juga baik seraya. Maksudnya, kalau kita nak jadi seorang pemimpin, kita kena pastikan diri kita bagus. Maksudnya, kita kena sentiasa orang kita kena jadi istimewa. Maksudnya, solat kita kena jaga. Sebab apa saya yang terpenting adalah kita kena jaga hubungan dengan Allah. Kalau kita jaga hubungan dengan Allah, insyaAllah orang akan ikut apa yang kita cakap. Maksudnya, Allah akan memudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmini dari kelas 5 Dinamik. Saya akan jelaskan berkaitan dengan yang Nanti saya tunjuk saya cerut sini tau. Ini yang pertama. Hello. Okey, good. Kau salah nak buat mata nak pakai ini. Alah, tak boleh lah. Tak ada account. Mana? Dah, saya dah. Dah, awak dah. Pergi celok. Belum lagi ya? Belum lagi ni. Ah. Lagi. Tu tapi 3. Ya. Mak marah anak. Tengok pening kan? Tengok dia. Pening. Kawal cikgu lagi susah daripada kawal budak tau. 5 jari tak? 5 jari.